Assalamualaikum guys. Hari ni saya nak kongsi berkenaan dengan cara pemakanan yang saya buat untuk pembakar. Okey, sekarang kita tengok pada makanan yang pertama. Yang pertama saya akan bagi makan salad. Makanan salad ni tinggi kandungan vitamin C untuk ketahanan badan ayam, dan juga dia susah sakit bila bagi makan salad ni. Kemudian dia ada tinggi kandungan kalsium untuk menguatkan otot, tulang dan juga memudahkan induk untuk bertelur. Dan dia juga terdapat vitamin K, kerjasama dengan kalsium untuk elak tulang dia retak, dan juga jika dia berdarah mudah untuk membekukan darah. Kemudian dia ada vitamin A dalam salad ni sebab untuk kesihatan mata dia baik. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya akan bagi makan jagung campur dengan jagung. Dia tinggi kandungan karbohidrat untuk tenaga. Dan yang terakhir, saya akan bagi telur rebus. Telur rebus ni tinggi kandungan kalsium dan juga protein untuk telur pembakar. Okey, so nanti kita sama-sama tengok macam mana saya campur tiga-tiga bahan tersebut. Tu ibu sedang mengekek. Sama-sama kita tengok nanti. Saya akan bagi yang dalam, salad yang dalam ni lebih siap. Saya akan bagi salad yang dalam ni. Tengok. Dia suka induk ni suka salad yang rapuh macam ni. Macam ni. Salad rapuh. Okey. So, saya akan campur dengan jagung. Okay. Ni ayam suka. So saya akan campur semua. Kemudian saya akan ambil telur rebus. Tengok telur rebus ni kan, panas-panas. Okay. So tengok macam ni. Okay. So macam ni. Saya akan bagi 2 biji untuk 4 ekor induk. Okay. So macam ni. 4 ekor induk. Okay. Okey, so inilah makanan yang saya akan sediakan untuk 4 ke 5 ekor induk. So sama-sama kita tengok macam mana dia punya suka. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok. Memang favourite dia. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menonton dan jangan lupa subscribe guys. Okay, bye. Assalamualaikum.